Apa hukum suami kahwin nombor 2 tanpa pengetahuan isteri yang pertama? Ni baru soalan. Faham tak ni? Ada juga soalan ni ya. Hukumnya sah, tapi perbuatan tu tak betul. Kerana perkahwinan ini ialah bergembira, bukan bersedih. Maka kita ada isteri pertama, kita kahwin yang kedua, bermakna dari 2 orang menjadi 3. Betul tak? Biar 3-3 gembira. Itu kaedah dia. Bukan yang kedua 2 orang dia suka, yang pertama menangis selok. Faham? Jadi minta izin dia. Faham lagi? Minta izin. Saya nak berkahwin seorang lagi. Tak? Inilah orangnya. Tak? Awak berkenan atau tidak? Dia kata saya tak suka. Okey, tak suka. Ni gambar kedua, orang nombor 2. Faham? Suka atau tidak? Tak suka juga. Okey, nombor 3. Faham? Akhir-akhirnya lain kau ni kau abang serabut dah aku. Faham lagi? Jangan sembunyi. Faham? Kalau bini kita tipu kita, kita marah. Marah tak? Jadi kita kahwin senyap menipu isteri tu. Dia duk ingat dia tidak bermaju. Betul tak? Jadi tertipu. Jangan, sebab jasa dia besar dengan kita. Isteri pertama sanggup berpisah dengan ibu bapa untuk ikut kita. Betul atau tidak? Pada mak ayah dia. Isteri pertama sanggup berpisah dengan adik-beradik yang diduduk dari kecil, untuk menemani hidup kita. Betul tak? Isteri pertama sanggup tinggalkan kampung halaman tempat dia dilahirkan untuk ikut kita. Betul tak? Maka besar tak budi dia? Apa mu tipu dia? Mu tak betul? Jangan tipu. Tapi kalau kita khabar ustaz, dia mengamuk. Dah mengamuk, biar gilah. Asalkan khabar. Tak beranilah lagu tu ustaz. Yang sebenarnya awak tidak mampu. Orang mampu dia boleh panggil isteri dia, saya nak kahwin seorang lagi. Itu orang mampu. Faham? Dia kata bekeng ustaz. Memang bekeng. Orang perempuan ni luar je. Orang perempuan dalam harimau. Faham lagi? Betul tak? Dia bekeng dari rimau lagi. Faham tak? Nak nikah boleh, tapi biar khabar ke dia. Khabar dia marah tak? Biar dia tak marah. Lagi marah, jangan nikah. Tak marah, nikah. Faham? Cara terbaik yang dia tak marah, tunggu dia mati. Dah mati lagi ustaz.